اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر كريم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam Tuan Bilal, yang berbahagia pengurusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, para pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, ibu-ibu, ayah muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama berhimpun, berkumpul di masjid yang penuh barakah ini. Tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Kalau tidak salah saya, muka surat 113 bahagian datuk. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan tentang pembahagian ahli waris, ataupun dalam kitab disebut ashabul furud. Siapakah ashabul furud? Iaitu ahli waris yang menerima bahagian kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan juga penutup surah Nisa ayat ke-176. Jadi kita telah bahaskan pada minggu-minggu yang lepas, telah kita bahaskan bahagian suami, bahagian isteri, kita pun telah bahaskan bahagian ibu dan juga bahagian bapa, bahagian bapa. Jadi masing-masing itu kita akan lihat situasi yang mana dalam penjadualan ataupun penstrukturan ahli waris itu kita akan lihat realiti. Siapakah ahli waris yang wujud, siapakah ahli waris yang ada ketika si mati itu meninggal dunia. Sebab dia akan berbeza-beza mengikut keadaan. Setiap kita ni, kalau kita ditanya, semua berlainan yang ada ketika inilah. Mungkin isteri dah meninggal, mungkin suami dah meninggal, mungkin anak kita ada 5 orang, anak kita meninggal terlebih dahulu, asalnya ada 6, sekarang tinggal 2, tapi kita masih lagi, umur kita Allah beri kita panjang. Kita sangka kita meninggal tapi anak-anak kita meninggal. Mungkin kita kahwin, anak ada seorang saja, lepas tu anak seorang tu suruh kahwin, tak nak kahwin, contoh. So berbeza-beza ikut keadaan. Jadi insya-Allah sebelum kita masuk bab yang baru, kita akan lihat, kita akan perhatikan, kita akan kahwin, Allah SWT Muhammad. Okey.
kahwin. Biasanya petak ni adalah lelaki lah, bulat ni perempuan. Biasanya kalau abang lukis ini ya, kahwin kemudian ada anak. Ni kita namakanlah, ni mungkin kita Ali kahwin dengan Zainab. Kahwin, ada anak. Ada anak 2 orang. Okey. Dua-dua lelaki lah. Amar dan juga Sufyan. Sufyan. Okey. Jadi keadaan ni kita akan lihat contoh. Ni ada. Kahwin Ali kahwin dengan Zainab. Kemudian ada anak 2 orang. Okey, kita akan lihat keadaan situasi tahun 2021. 2021 meninggal Sufyan. Meninggal Sufyan. Kita dah belajar kan? Kita belajar Allah SWT, kita dah belajar bahagian suami, isteri, ibu dan bapa. Ini saya nak lihat kefahaman kita. Meninggal Sufyan pada tahun 2021. Sekarang Sufyan ada siapa? Yang pertama dia ada abang lah. Abang pun dalam kitab disebut saudara lelaki seibu, saudara lelaki seibu sebapa, ataupun adik-beradik kandung dia yang lelaki lah, saudara adik-beradik lah. Dan kita sebut saudara lelaki seibu sebapa, sebab sama bapa sama ibu yang sama. Okay, sesaja ada pertama Amal. Kemudian Sufyan siapa? Sufyan ada bapa, siapa? Ali. Sufyan siapa? Ada ibu. Sekarang ni kita nak tengok, lihat Ali, bapa si mati. Bapa akan dapat berapa? Kalau kita lihat bapa yang lepas, bapa ada kemungkinan ada 3 keadaan. Mungkin bapa akan dapat 1/6, mungkin dapat 1/6 tambah asobah, dan mungkin asobah. Yang menentukan bapa ini iaitu Ali mendapat sama ada yang 3 tadi yang saya sebut. Dia akan lihat ialah siapa? Situasi keadaan waris, iaitu yang meninggal, iaitu Sufyan. Sufyan adakah dah berkahwin? Tengok, belum kahwin lagi, masih lagi bujang. Tidak ada anak lah sebab bujang. Kalau tidak kahwin ada bujang, maka Ali ini bapa akan mendapat asobah. Akan dapat asobah sebab bujang. Yang menentukan bapa ni dapat antara 3 keadaan tu, 1/6, 1/6 tambah asobah atau asobah, adalah ahli waris, iaitu Sufyan. Sekiranya Sufyan ini ada anak atau ke bawah lah. Tapi bujang tak kahwin, maka bapa akan dapat asobah. Ibu pula, ibu si mati iaitu Zainab. Berapa bahagian ibu? Sama juga, dia akan kemungkinan dapat 3 keadaan, 1/6, 1/3 ataupun 1/3 daripada baki. Tapi 1/3 daripada baki dia masalah khusus, iaitu masalah huraitain. Itu tak berlaku lah sebab Sufyan tak kahwin lagi, tidak ada isteri, belum kahwin lagi. Maka Zainab ni kita akan lihat, satu tak ahli waris, tak kahwin, 3 anak. Kemudian Zainab, Sufyan tidak ada adik-beradik lebih daripada 2 orang, semua ada seorang sahaja. Maka ibu akan dapat keadaan yang bahagian yang paling besar, iaitu 1/3. Selesai. Ini sekiranya Sufyan meninggal dunia. Okey, selesai lah. Kemudian Ali pula meninggal. Ali pula meninggal pada tahun berikutnya, tahun 2022. Meninggal. Siapa ahli waris dia? Okey, ustaz, ahli waris dia Ali dan Sufyan. Janganlah pasal Sufyan dah meninggal lah.
Ni ada juga persoalan. Ustaz Sofyan dapat riak. Nak dapat apa? Dah meninggal lah. Maknanya dah selesai dah. Siapakah yang ada ketika itu hidup? Iaitu Ammar dan juga Zainab. Ammar pun tanya, Ustaz, ayah saya baru meninggal. Okey, ada siapa? Ayah saya meninggal, saya ada ibu saya. Dia pun kata, oh ibu. Kalau ibu ada 3 keadaan, ibu dapat 1/3, 1/6 ataupun 1/3 dia bagi. Dia berbaki. Kita merujuk kepada persoalan. Sebab Ammar tanya. Tapi kita dah belajar, kita jangan melihat yang si bertanya tu. Kita akan melihat siapakah hubungan ataupun apakah hubungan dengan si mati. Ammar bertanya, betul lah, ayah saya meninggal, saya ada ibu saya. Kita boleh, oh ibu ada 3. Salah. Kita kena terjemah kan? Kita kena ubah, pindah kepada hubungan mati. Okey, yang meninggal siapa? Ali. Apa hubungan Zainab dengan Ali? Isteri. Yang meninggal suami dia lah, iaitu meninggal Ali. Iaitu Zainab adalah isteri. Beza tak isteri dan juga ibu? Bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah berbeza. Berbeza kan. Kalau bahagian isteri ada 2, 1/4, 1/8 itu isteri. Kalau ibu 1/3, 1/6, 1/3 dia berbaki. Lain jauh. Maka di sini Ali meninggal, ada isteri seorang iaitu Zainab dan juga ada anak Ammar. Maka berapakah bahagian isteri? Ini dah selesai kan ni? Ini salah 1/3 ni. Sebab apa dapat 1/3? Sebab struktur tadi Sofyan yang meninggal. Sebab itu saya kata dia berbeza mengikut siapa yang meninggal. Sebab saya nak bagi nampak. Kemudian yang meninggal pula Ali. Yang tadi 1/3 selesai lah. Ini pula Ali. Berapa bagian Zainab? Zainab dapat 1/4 ke 1/8? 1/8 sebab ada anak si mati, ada anak Ammar. 1/8. Ammar, sobalah nanti anak lelaki. Tu beza dia. Okey, nampak? Ni ikut ke keadaan. Ada situasi itu mengikut keadaan siapakah yang meninggal itu, maka kita akan lihat penentuan ini. Kalau kita belajar ni tuan-tuan, dapat tahu bahagian tu, alhamdulillah selesailah. Dapat. Kita nak tahu berapa bahagian dulu. 1, 2, 3 dan sebagainya. Pemahaman berapa kita dah lancar pemahaman, maka insya-Allah kita akan berpindah pengiraan. Pengiraan insya-Allah mudah. Pengiraan tak adalah melibatkan apa puasa 2 tak. Ia pecahannya pengiraannya. Kita akan lihat tentang pembahagian. Ini adalah kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insya-Allah pada pagi ini kita akan lihat bahagian datuk pada muka surat 113, iaitu yang kelima dalam susunan dalam kitab yang kita sedang belajar ini. Datuk sebelah bapa mempunyai 3 bahagian sama seperti bapa. Nampak? Datuk sebelah bapa sama juga seperti bapa. Kalau kita lihat tadi Allahumma salli Muhammad, Ali kan? Ali. Okey. Ali dan juga kalau kita lihat Ali tadi kan? Dan juga Zainab. Kemudian Sofyan juga Ammar. Okey. Mana yang dikatakan datuk sebelah bapa bagi Sofyan? Ni bapa dia kan? Datuk sebelah bapa, ayah siapa? Datuk dia belah mana? Sebelah Ali kan? Ali. Kalau Ali kat atas ni, maka di sini kalau ada lagi wujud, maka adalah ahli waris dia. Contoh ada
Tapi syaratnya Nabil ni, datuk sebelah bapa ni dapat bahagian, mestilah Ali dah meninggal dunia terlebih dahulu lah. Tapi kalau Sofyan meninggal tahun 2021, Ali meninggal tahun 2022. Maksudnya apa? Ketika Sofyan meninggal, ketika itu Ali bapa dia masih lagi hidup. Bila masih lagi hidup, Nabi tak dapat lah, sebab dah terhalang ayah bapa dapat dulu. Tapi kalau saya krip cerita, contohnya Ali meninggal tahun 2020 contohnya, setahun lebih awal. Tiba-tiba Sofyan meninggal, Ali tengok dah meninggal lebih awal, kemudian pergi ke mana? Datuk boleh dapat. Ni Sofyan meninggal, Ali dah mati dulu, apa dia dah meninggal dulu, Nabil masih lagi hidup. Ini dikatakan perbahasan kita pada pagi ini ialah Nabil, iaitu apa hubungannya dengan Sofyan, iaitu datuk sebelah bapa. Ada 3 keadaan. Apa keadaan tu? Ini kita akan lihat satu persatu. Allah SWT. Okey, faham Sekarang perbahasan kita ialah bahagian siapa? Bahagian Nabil. Sebab datuk dia, ayah Sofyan dah meninggal, ayah dia Ali dah mati terlebih dahulu. Maka kita terhenti setakat itu, betul tak? Kita tanya atas lah. Sebab itu bila berlakunya isu ataupun kematian, saya akan tanya sampai ke atas, betul ibu bapa tak ada, datuk, nenek. Kadang-kadang saya tanya lagi hingga ke atas, masuk moyang dan sebagainya. Takut-takut nanti mungkin kemungkinan ada umur yang panjang, moyang, sempat jumpa moyang, kemungkinan Sofyan meninggal, tengok moyang ada lagi, contoh. Maka perkara itu, apabila bapa dah meninggal, jangan kita terhenti setakat itu. Kita kena tanya lagi, okey bapa meninggal, datuk ada lagi tak? Datuk tak ada, ustaz. Moyang? Kalau moyang tak ada, okeylah, stop lah tu. Sampailah apa buyut kan. Kan? Itu jauh sangat lah. So kita boleh terhenti setakat yang boleh kita tanya moyang lah last. Moyang mungkin kemungkinan tu ada wujud lagi. Sebab saya sempat jumpa moyang saya. 100 lebih umur dia, jumpa moyang. Sebab dulu kahwin awal, saya sempat jumpa moyang saya. Maka kita akan lihat bila keadaan itu berlaku, Ali meninggal dulu, mati dulu bapa, kemudian suasi Sofyan meninggal, kemudian Nabil itu hubungannya datuk sebab ada bahagian yang telah ditentukan oleh Allah, mempunyai 3 bahagian, sama seperti bapa, sama seperti bahagian siapa? Ali. Sebab Nabil dia akan berpindah posisi seolah berbeza kan. Ali bapa, Nabil ialah datuk sebelah bapa, datuk. Cumanya bahagiannya sama seperti bapa, tapi ada keadaan yang mana kita bersimpulkan bahawasanya perbezaan di antara datuk sebelah bapa dan juga bapa, iaitu yang pertama, tuan-tuan boleh lihat dalam keadaan yang mana bapa kalau ada, dia boleh menghalang semua adik-beradik si mati. Dia boleh menghalang semua adik-beradik si mati. Maksudnya, kalau bapa ada, bapa boleh menghalang siapa? Sofyan. Sofyan meninggal lah, memang dia meninggal. Bapa ada, bapa boleh menghalang Ammar. Kan Ammar siapa?
Ammar adalah abang kepada Sufyan. Itu bapa. Bapa boleh menghalang. Ni sudah kita faham. Tapi kalau Datuk tak boleh menghalang Ammar. Datuk tak boleh menghalang Ammar. Maksud dia apa? Ammar ada bahagian yang akan dapat. Itu beza yang pertama kita nampak. Ataupun dalam kitab Mawaris menyebut apa? Bapa boleh menghalang semua adik-beradik semati, tapi Datuk tidak boleh menghalang adik-beradik seibu sebapa. Datuk sebelah bapa tidak boleh menghalang adik-beradik sebapa. Datuk hanya boleh menghalang adik-beradik seibu sahaja. Kan kita belajar adik-beradik ada 3 kan? Adik-beradik kandung, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu. Tapi Datuk boleh menghalang adik-beradik. Datuk tidak boleh menghalang adik-beradik kandung, seibu sebapa dan juga sebapa. Nabil. Nabil ada, maka Nabil tidak boleh menghalang Ammar. Maksudnya apa? Ammar ada bahagian dia yang akan dia dapatlah. Kita akan lihat nanti. Okey. Faham setakat itu Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua adalah dalam masalah gharawiyatain. Masalah gharawiyatain ni masalah yang mana suami ataupun isteri bersama ibu si mati, bapa si mati. Kita lihatlah kalau contohnya suami, kalau contoh kita lihat dalam whiteboard tadi yang meninggal, contohnya Ali. Yang meninggal Ali. Yang ada suami isteri lah. Suami isteri siapa? Zainab. Kemudian ada bapa, iaitu bapa si mati dan juga ibu si mati contohnya. Tapi kalau kita lihat di situ ada suami atau isteri ataupun ibu bapa, tempat kedudukan bapa itu tidak boleh diganti oleh datuk. Okay, saya tengok ni perbezaan yang kedua. Okey. Allah selamat. Ni suami Suami, bapa, ibu. Dalam keadaan ini masalah, kita lihat ni masalah ini memang kena hafal. Bila jumpa masalah suami, bapa, ibu, ini masalah umariyatain ataupun gharawiyatain. Ini ijma' ulama menentukan bahawasanya apabila satu per 3 baki. Cumanya apabila apa, dia tidak boleh mengambil posisi seperti bapa ni. Bila ada suami, datuk, ibu, dia tidak berlaku umariyatain ataupun gharawiyatain. Ni perbezaan yang kedua. Maka ibu dapat seperti biasa. Ibu dapat 1/3. Seperti biasa. Dia tak akan berlaku masalah umariyatain. Sebab datuk tidak boleh menggantikan tempat bapa dalam keadaan masalah ini. Ini masalah yang kedua. Pertama, datuk tidak boleh menghalang adik-beradik Ammar contohnya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, datuk juga tidak boleh menggantikan bapa dalam masalah umariyatain. Ini masalah yang kedua, bahagian datuk. Okey. Jadi kita akan lihat bahagian pertama, iaitu datuk sebelah bapa mendapat 1/6. Okey. Ketiga mana? Jika si mati mempunyai golongan bawah, sama ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki daripada anak lelaki hingga ke bawah, atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey. Maksud dia apa? Apabila datuk sebelah bapa, kita nak tentukan 1/6, kita akan lihat jika si mati. Kalau kita tafsirkan
Seperti mana contoh yang kita berikan tadi, si mati ni siapa? Si mati ni Sufyan, kan? Si mati ni Sufyan. Okey, si mati ni Sufyan. Tahun 2021. Yang dah mati dulu ialah berapa lah? Kita tambah lagi watak lain pula. Kita tambah lagi watak lain, iaitu tambah lagi Sufyan kahwin dengan Sofia. Dapat anak Syafiq. Syafiq dan juga Aina. Seorang lelaki, seorang perempuan. Lelaki, perempuan. Okey, lihat datuk ni, kita nak tentukan harta si mati ni. Datuk, kemudian kita lihat Sofia ini, tengok ada ahli waris. Dia kahwin, dia ada ahli waris isteri dia. Kemudian ada Syafiq dan juga Aina, anak dia lah, hasil perkahwinan dengan Sofia. Maka datuk dapat berapa? Datuk akan dapat 1/6 sebab si mati mempunyai golongan bawah, sama ada anak lelaki maupun anak perempuan. Maka datuk sebelah bapa ini Nabil akan dapat 1/6 kalau keadaan yang mana Sofyan ada anak dia Syafiq ataupun Aina. Ini keadaan datuk yang pertama. Okey, yang kedua, datuk akan dapat 1/6 tambah asobah. Datuk akan dapat 1/6 tambah asobah jika si mati, jika Sofyan mempunyai golongan bawah yang perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Kalau si mati sahaja, ataupun cucu, cicit hingga ke bawah, tiada golongan bawah ini. Apabila si mati hanya ada anak perempuan, dalam kes ini ada anak perempuan iaitu Aina. Sofia ada anak perempuan Aina, ada isteri Sofia, maka datuk akan dapat yang kedua ialah 1/6 tambah asobah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Apa perbezaannya? Yang menentukan datuk mendapat 1/6 dan juga 1/6 tambah asobah ialah apabila golongan bawah ini lelaki ke perempuan. Lelaki ke perempuan. Yang pertama tadi tidak kisah lelaki ke perempuan. Tadi ada Syafiq kan, Syafiq juga Aina. Aina ni tak kisah sebab ada ni Syafiq tadi. Bila ada cucu lelaki, ada golongan bawah yang lelaki, maka datuk akan dapat 1/6, Nabil akan dapat 1/6. Yang kedua, golongan bawah perempuan akan dapat 1/6 tambah asobah. Yang menentukan golongan bawah itu, si mati itu ada anak lelaki ke perempuan. Kalau anak lelaki ada, datuk dapat 1/6. Anak lelaki tak ada, dia ada perempuan saja, 1/6 tambah asobah. Penentuannya adalah lelaki, ahli waris, anak ke perempuan ke lelaki. Itu penentuannya. Kalau tak ada langsung anak, yang ketiga, Sofyan kahwin dengan Sofia, tidak ada anak, asobah terus. Maksudnya tidak ada yang memberi kesan dia sebab si mati tidak ada anak. Sofyan tidak ada anak. Sofyan kahwin dengan Sofia, tidak ada anak. Maka yang ketiga ini datuk akan mendapat 1/6 asobah. Asobah. Okey. Sebenarnya dalam dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna bani mata famali min mirathi faqala laka sudus falamma walla da'ahu faqala laka sudus akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudus akhar tu'mah. Hadis rawahu Ahmad. Yang maksud apa tuan-tuan? Daripada Imran
bin Al-Husain radhiyallahu anhu, dia berkata seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya, cucu aku telah meninggal dunia. Contohnya bila Nabi sahabat jumpa Nabi, tanya cucu aku meninggal dunia. Ini contohlah, contoh. Nabi kata Sufyan dah meninggal, ni contohlah. Yang kita beri contoh. Cucu aku dah meninggal dunia. Adakah aku mendapat harta pusaka? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawasanya kamu mendapat 1/6. Maka tak kala dia berpaling mahu pergi, Nabi memanggilnya, maka baginda bersabda, bagimu 1/6 yang lain. Maka tak kala dia berpaling mahu pergi, Nabi memanggilnya lagi, maka sabda baginda Rasulullah SAW bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih atas yang ditakdirkan, difardukan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kisah ini menceritakan tentang seseorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan 2 orang anak perempuan. Sebab itu tuan-tuan, ini ialah sebab kita tahu hadis semua ini ialah wahyu yang Allah berikan. Maka Nabi dapat faham situasi tersebut. Kita bukan Nabi tuan-tuan. Kita orang tanya, kita tahu jawapan dah. Dia ada siapa yang meninggal dalam kita, tak? Kita kena tanya dulu orang tu bila datang kepada kita. Kejap saya tanya teliti. Mungkin orang datang kepada kita, dia mungkin sebut, mungkin ada yang tidak sama dia kita tanya satu-satu. Tapi dalam kisah ini menceritakan bahawasanya ada seorang tentang seorang yang meninggal dunia. Dia meninggalkan 2 orang anak perempuan dan seorang datuk. Maka 2 anak perempuan akan berkongsi 2/3 bahagian mereka dan terdapat baki, iaitu 1/3, iaitu 2/6. Pada mulanya baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan datuk 1/6 sefardu dan terdapat baki 1/6 lagi. Kemudian apabila dia berpaling, Nabi memanggilnya semula dan memberikan datuk 1/6 secara asabah. Faham tak? Dalam kes ini ada dia tanya, tapi Rasulullah tahu si mati ni ada 2 orang anak perempuan. Bila 2 orang anak perempuan, fa in kunna nisa'an fa qasnatai falahunna thulutha ma tarak, iaitu kalau dalam Quran menyebut dalam surah Nisa ayat ke-11, kalau ada 2 orang anak perempuan ke atas, 2 orang anak perempuan dapat 2/3 as-sulusani, 2/3. Bila apabila anak perempuan dapat 2/3, baki dia berapa? Baki ni 1/3, 1/3 untuk datuk. Tapi Nabi mula-mula kata apa? 1/6. Bila 1/6, Nabi panggil lagi 1/6. Makanya 1/6, 1/6 dah 2/6. 2/6 apabila dikecilkan berapa tuan-tuan? 2, 6, 1/3 lah. 2/6 dikecilkan 1/3. 1/3 bertepatan dengan baki tadi yang 2 orang anak perempuan dapat 2/3. 1/3 ni datuk ambil bahagian. Ini seperti mana di dalam hadis. Ini dalil lah. Okey, yang ketiga bahagian datuk sebelah apa ialah asabah. Sebenarnya yang kita telah maklumkan, asabah ini apabila si mati kita lihat Sufyan ni tidak ada mempunyai anak. Walaupun dah kahwin, kita lihat tidak ada anak. Jika si mati tidak mempunyai golongan bawah, dalam kitab ini tuan-tuan, sebab apa dia sebut golongan bawah? Takut nanti bila kita sebut tidak mempunyai anak, kita akan terbatas. Bahawasanya kita akan lihat, si mati tidak mempunyai anak, kita akan terbatas lah, tidak mempunyai anak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita akan menyebut golongan bawah. Ini saya bagi contoh. Sufyan ada anak lelaki, Syafiq tadi kan. Syafiq meninggal tahun 2019 contoh. Tapi Syafiq dah kahwin dah. Kahwin dengan Husna contohnya, Husna. Syafiq kahwin Husna, Syafiq ni ada anak. Anak Zubir. Dah mati dulu. Bila kalau kita kata si mati tidak mempunyai anak, tuan-tuan akan terbatas limitasi dia, kata Syafiq ni tidak ada anak.
Contoh Syafiq tidak ada anak, kita pun tidak ada anak, Datuk dapat asobah. Tapi kalau kita faham tadi saya tambah watak yang baru, Datuk boleh dapat asobah ni? Tak boleh. Sebab apa? Sebab bila kita siasat rupanya Sofyan dia Datuk Sofyan. Anak dia sebenarnya dia pernah ada anak iaitu Syafiq. Syafiq dah meninggal, mati dululah tahun 2019, sebab ni Sofyan meninggal tahun 2001 kan. Okey. Syafiq meninggal tetapi dia itu Zubair ni siapa? Zubair ini adalah cucu lelaki anak kepada Syafiq. Hubungan dia adalah cucu lelaki daripada anak lelaki. Ini ada bahagiannya. Kalau ada Zubair ni tuan-tuan, berapa bahagian Nabil? Datuk tahu apa? Satu enam ke dalam maksubah, dia ada lelaki ni, golongan lelaki. Kan saya kata ada bezanya. Yang 1/6 sama. Ini kalau ada lelaki, ini ada perempuan. Kalau lelaki tuan-tuan tak yakin ya, terus dekat 1/6. Sebab 1/6 sebab ada Zubair, golongan waris bawah yang lelaki. Sebab itu dalam kitab menyebut golongan bawah. Golongan bawah dia lelaki 1/6. Kalau golongan bawah perempuan 1/6 tambah asobah. Sebab itu dalam kitab dia tak sebut anak lelaki, tidak ada anak, tak. Dia akan sebut apa? Golongan bawah. Kemungkinan Syafiq dah meninggal, kahwin. Kemungkinan juga ada anak. Dalam kes ini ada anak Zubair. Persoalan tuan-tuan, Zubair kan? Zubair apa hubungannya dengan Nabil? Apa soalan dia? Apa hubungan Nabil? Dia lihat dia ada dua tu. Kalau Zubair kepada Nabil lah, Syafiq ni dah Datuk. Nabil lah moyang kepada Nabil lah. Moyang. Sebab ni cucu Nabil anak dia Ali. Kemudian Nabil dengan Sofyan ni anak ni cucu cicit. Jauh kan? Ni cicit je. Betul tak? Ada poning lah. Okay, kita lihat Nabil kan. Nabil anak dia Ali. Ini cucu cicit. Bukan cakap buyut ni, buyut kat atas, moyang buyut. Piut dah. Piut piut. Maka berbezalah. Contoh ni pula. Okey, Zubair pula. Zubair ayah dia Syafiq. Atuk dia Sofyan. Kan? Sofyan, atuk Sofyan. Moyang ayah Ali. Moyangnya ni buyut. Buyut. Sebab tu tuan-tuan, ini awak kata hubungan nasab ni penting juga. Kita akan lihat satu-satu. Ini yang biasanya bila yang berlaku ni tuan-tuan, dia agak susah. Kalau keadaan semasa, kalau meninggal seorang, kita teruskan tentukan dia mudah. Tapi ini biasanya keadaan yang susah ni dalam keadaan bila tuan-tuan? Dalam macam berlapis nanti. Saya pernah lihat sahabat-sahabat saya pun pernah tanya. Itu meninggal tahun 1950 tuan-tuan.
dia akan berlaku macam ni. Ia akan dalam kematian munasakhat. Kalau meninggal terus ni senang. Tapi kalau meninggal munasakhat, dia akan lihat satu mungkin dia akan berlaku macam ni. Harta tu tidak selesai. Itu yang agak sukar tadi. Maka sebab itu tuan-tuan, kita akan lihat apabila berlakunya kematian, kita akan lihat apa hubungannya ada lah. Hubungannya ada. Okey, ada sebarang soalan? Sebab itu kita akan lihat satu persatu siapakah yang ada bahagian, siapa yang wujud ketika inilah. Kalau tadi kita nak menentukan bahagian datuk sebelah bapa, datuk sebelah bapa ini Nabilah datuk kan. Datuk, kita akan lihat bahagian yang mana Sofyan meninggal dunia. Sebab Sofyan ni hubungannya adalah cucu. Cucu Sofyan meninggal, datuk. Okey, bila datuk, kita akan lihat keadaan yang tadi, 1 ke 2 ke 3. Kalau Sofyan ada ahli waris golongan bawah, ada Syafiq, maka 1/6. Kalau Sofyan ada ahli waris lelaki tak ada, tapi hanya perempuan saja. Ini perempuan, 1/6 tak asabah. Tapi kalau Sofyan tidak ada sesiapa, maka dia akan dapat asabah. Ini sama seperti bapa lah. Cumanya ia akan melihat perbezaan permasalahan yang kita terang tadi. Datuk tidak boleh menghalang adik-beradik, dan juga datuk tidak boleh menggantikan tempat bapa dalam masalah umariyatain. Ini sajalah tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, kita lihat bahagian datuk adalah seperti bahagian bapa. Kita lihat sama ya, bapa sama juga. 1/6, 1/6 sampai asabah dan juga asabah. Sama seperti bapa. Iaitu dia hanya dipengaruhi oleh golongan bawah sahaja, golongan bawah sahaja. Iaitu keturunan bawah si mati. Golongan ahli waris yang lain tidak memberi kesan kepada bahagian datuk. Datuk juga mempunyai bahagian-bahagian yang lain, iaitu ini tuan-tuan, nanti kita akan belajar. Disebabkan datuk tidak boleh menghalang adik-beradik, adik-beradik kandung dan juga adik-beradik sebapa ataupun saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa. Dalam keadaan itu menyebabkan datuk juga mempunyai bahagian-bahagian yang lain, iaitu 1/3 dan juga 1/3 baki jika dia bersama saudara si mati, ataupun dalam kitab ini sebut saudara, ataupun kita boleh terjemahkan iaitu apabila si mati bersama dengan adik-beradik si mati. Sebab apa? Sebab datuk tidak boleh menghalang adik-beradik. Apabila datuk tidak boleh menghalang adik-beradik, maka adik-beradik pun dapat bahagiannya. Maka apabila adik-beradik dapat bahagiannya, ini tercetusnya dalam masalah yang panjang. Dalam kitab menyebut masalah tu jad ma'a ikhwah, iaitu masalah datuk bersama dengan adik-beradik si mati, iaitu adik-beradik seibu sebapa kandung ataupun adik-beradik sebapa. Ini paling panjang. Maka di situ ada lagi bahagian 1/3 dan 1/3 baki. Ini tuan-tuan tak fikir dulu, nanti kita akan masuk bab khusus. Dalam kitab ni ada akan kita akan belajar bab datuk. Ini tuan-tuan, datuk nanti kita akan kira panjang sangat. Datuk dapat ada 3 penentuan, ada 2 penentuan. Itu kita akan masuklah. Datuk bersama dengan adik-beradik saja, datuk bersama dengan ahli fardu yang lain. Ini kita akan bahaskan dalam bab masalah datuk bersama saudara ataupun adik-beradik. Bahagian ini akan dijelaskan secara terperinci dalam tajuk datuk bersama saudara. Datuk so kita tanya itu datuk sama seperti bapa 1/6 dan juga asabah. Kemudian tuan-tuan boleh tambahlah star ni. Star ni apa? Star ni nanti coming soon. Coming soon, iaitu datuk special, datuk bersama dengan saudara, datuk bersama dengan adik-beradik si mati. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk dalam bab nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu.
Kalau ada masa kita akan masuk anak perempuan lah. Nenek sebab apa? Nenek sebab ibu sikit sangat. Tapi tak apa, kita akan masuk, kita berhenti setakat sebab walaupun sikit je nenek ni, saya kena terangkan sebab takut nanti kita kena jelaskan juga kefahaman. Setakat ni jelas bahagian datuk nampaklah sikit Nanti kalau saya tak lukis nanti saya bercakap insya-Allah. Sekadar itu saja, insya-Allah kita akan tangguh pertemuan kita pada pagi dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم فقه في الدين وعلمنا التأويل رب زدنا علما وارزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Saya sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.